Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Zawahir binti Deraman selaku pengerusi Biro Khairat Kematian Masjid Baitul Mahabbah Seksyen 27 Shah Alam ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar atas sumbangan set kelengkapan kain kafan ini sebanyak 10 set. Jadi saya berharap sumbangan ini akan berterusan. Juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penginfak yang menginfakkan set kelengkapan ini melalui Yayasan Adi Azhar. Semoga mereka semua dikurniakan kesihatan, diberikan rezeki yang murah dan diberi kerahmatan oleh Allah SWT untuk mereka menginfakkan lagi kain kafan ini bukan saja kepada Masjid Baitul Mahabbah tapi juga kepada seluruh masjid-masjid di seluruh negara. Untuk pengetahuan semua, Masjid Baitul Mahabbah ada 3 surau di bawah naungannya, iaitu Surau Subah Alam, Surau Raya Sri Zora dan Surau Taman Bukit Saga Seksyen 26. Untuk golongan asnaf bawah naungan Masjid Baitul Mahabbah ni rasa ada lebih kurang 60 keluarga lah, tak silap saya dah. Purata yang meninggal dunia dalam karya Baitul Mahabbah ini dalam 25 orang untuk 1 tahun. Dan kos pengurusannya dalam 1,650. Bagi yang menjadi ahli, semua kos ditanggung oleh pihak Biro Khairat lah. Tapi bagi yang tidak menjadi ahli, mereka kena membayar sebanyak 1,650. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.